Benda haram kata haram, benda syirik kata syirik, benda zalim kata zalim, benda kafir kena kata kafir. Jangan sembunyi, sampaikan. Balighu anni wala ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong. Islam ditindak kiri kanan depan belakang sekarang diserang. Ulama dicaci maki, tok guru dimaki hamu. Kita pembela dia sepatutnya. Pasal takut. Jangan heran perkataan mereka. Wala yakhafu laumata laim. Jangan rasa takut dengan cela mulut-mulut jahat yang mencela. Biar berani. Ni nak takut bersama ulama, takut nak pergi sejid, takut beli kitab, takut pakai serban, takut simpan janggut. La ilaha illallah. Bumi ni siapa punya? Nabi kata, ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah. Akulah ketua sekalian umat manusia pada hari kiamat. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, maknanya bila Nabi ni pada hari kiamat pemimpin paling besar, dunia masuk secara automatik. Kerana dunia ni asghar, lebih kecil. Jangan takut, biar berani menyatakan kebenaran. Lawan siapa saja, kerana kita hidup ini nak jadi orang yang benar. Daripada hidup mendiamkan diri, baiklah kita mati dalam menyampaikan kebenaran. Nabi pernah sebut, mautun fi taatillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mati taat pada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Kita hidup sekarang ni sekejap je. Tak lama. Untuk apa kita hidup sekejap ini? Untuk memilih dua pintu. Pintu syurga atau neraka. Ada orang turun duduk Temeloh, ada orang duduk Lipih, ada orang duduk di Karok, ada orang duduk sini situ. Untuk apa? Untuk pilih nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Ni tempat pilih sekarang Mau nak duduk dengan golongan mana? Dengan orang soleh, dengan orang fasik, dengan orang baik, dengan orang zalim. Pilih sekarang. Rikum fil jannah wa farikum fis sa'in. Nanti satu golongan ke syurga, satu golongan ke dalam api neraka. Takut pun mati, tak takut pun mati. Menentang Islam pun mati, menegakkan Islam pun mati. Bersama dengan ulama pun mati, lawan ulama pun mati. Tapi ingat, dia akan ditimbang perbuatan kita. Perbuatan yang baik, fahuwa fi aisyatir radiyah. Tempatnya syurga. Perbuatan yang tidak baik, tak ada yang baik, wa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya api yang bernyala-nyala.